Salam sejahtera semua. Terima kasih kerana memilih untuk berada di sini hari ini. Kehadiran anda amat saya hargai kerana ia menunjukkan kesediaan anda untuk mendengar, memahami dan mempertimbangkan satu peluang yang mungkin boleh mengubah cara anda melihat masa depan anda sendiri. Bab ini bukan tentang teknik bisnes lagi. Ia bukan tentang strategi pemasaran, bukan tentang cara menjual produk dan bukan juga tentang formula cepat menjana pendapatan. Bab ini adalah tentang memahami peluang yang sedang berada di depan mata anda sekarang. Peluang yang selama ini mungkin wujud, tetapi tidak disusun dengan cara yang jelas dan boleh diakses. OBS, Social Enterprise diwujudkan bukan untuk mengubah siapa diri anda. OBS tidak datang untuk memaksa anda menjadi orang lain, atau memaksa anda menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak mengambil kira keupayaan anda. Sebaliknya, OBS diwujudkan untuk menyusun peluang supaya anda boleh bergerak dengan yakin, terarah dan selamat berdasarkan kemampuan sebenar yang anda miliki. Ramai OKU sebenarnya mampu. Mereka mampu bekerja, mampu berfikir dan mampu menyumbang kepada masyarakat serta ekonomi. Keupayaan ini bukan sekadar teori atau harapan, tetapi realiti yang wujud dalam kalangan ramai OKU yang mempunyai kemahiran, pengalaman dan kebolehan tersendiri. Namun begitu, realiti yang sering dihadapi ialah peluang kerja yang sangat terhad. Banyak pekerjaan tidak direka dengan mengambil kira keupayaan OKU, menyebabkan mereka tersisih walaupun sebenarnya mampu melaksanakan tugasan dengan baik jika diberikan peluang yang sesuai. Selain itu, wujud diskriminasi yang tidak disebut secara terbuka. Diskriminasi ini jarang dinyatakan secara terang-terangan, tetapi dirasai melalui penolakan senyap, pandangan merendahkan dan andaian bahawa OKU tidak mampu bekerja secara profesional. Ramai OKU juga berdepan dengan keperluan modal permulaan yang terlalu besar apabila ingin memulakan perniagaan atau projek sendiri. Masalah ini menjadi lebih berat apabila wujud kekurangan bimbingan berterusan. Ramai OKU tidak tahu di mana hendak bermula, bagaimana hendak bergerak dan siapa yang boleh membimbing mereka secara konsisten. Oleh itu, masalah sebenar bukan kerana OKU tidak mampu, tetapi kerana peluang tidak disusun dan tidak diberikan dalam bentuk yang boleh diakses dan dilaksanakan oleh OKU. Sekarang, saya mahu anda bayangkan satu perkara dengan tenang. Bayangkan, jika kerja yang dilakukan boleh disesuaikan mengikut kemampuan anda sendiri, bukan dipaksa mengikut sistem yang tidak mengambil kira keadaan fizikal atau kognitif anda. Bayangkan, jika terdapat latihan dan bimbingan yang jelas, bukan sekadar arahan ringkas tanpa sokongan. Bayangkan, jika produk yang dihasilkan memang sudah ada pembelinya dan anda tidak perlu mencuba secara rawak tanpa hala tuju. Dan bayangkan, jika anda tidak perlu bergerak seorang diri, tetapi bersama komuniti yang saling menyokong. Inilah persoalan-persoalan yang akhirnya melahirkan OBS Social Enterprise. OBS tidak bermula sebagai idea bisnes semata-mata, tetapi sebagai jawapan kepada persoalan bagaimana peluang boleh disusun supaya lebih adil dan realistik untuk OKU. OBS membawa maksud Opportunity Based Souvenirs. Maksudnya mudah dan jelas. Dalam OBS, kita tidak bermula dengan produk. Kita tidak bermula dengan bertanya, apa yang hendak dijual? Sebaliknya, kita bermula dengan peluang, dengan bertanya, apakah peluang yang wujud dan bagaimana ia boleh disusun supaya boleh dilaksanakan? OBS ialah sebuah social enterprise yang fokus kepada penghasilan cenderamata korporat. Ia digerakkan bersama komuniti OKU, di mana setiap projek melibatkan kerjasama dan pembahagian peranan mengikut kemampuan. Setiap jualan yang berlaku bukan sekadar transaksi biasa, tetapi membawa impak sosial yang nyata. Ini bukan sistem simpati. OBS tidak menjual rasa kasihan. OBS membina sistem berasaskan nilai dan profesionalisme, di mana setiap individu dihargai berdasarkan sumbangan sebenar, bukan berdasarkan kekurangan atau kelemahan. Kenapa OBS memilih cenderamata sebagai asas projek? Jawapannya kerana cenderamata sentiasa mempunyai permintaan. Ia digunakan secara meluas oleh syarikat, NGO, program dan pelbagai acara seperti seminar, convocation dan majlis korporat. Cenderamata juga mempunyai kos permulaan yang rendah berbanding banyak jenis perniagaan lain. Ia boleh dihasilkan secara berperingkat, tidak memerlukan pengeluaran besar-besaran dari awal dan ini menjadikannya sangat realistik untuk OKU yang ingin bermula dengan risiko yang terkawal. Selain itu, proses penghasilan cenderamata boleh dipecahkan kepada beberapa peringkat, membolehkan kerja diagihkan mengikut kemampuan individu. Faktor inilah yang menjadikan cenderamata pilihan yang sesuai dan praktikal untuk OBS.
Dalam jualan biasa, fokus utama selalunya ialah harga murah, keuntungan semata-mata dan produk yang dijual tanpa cerita atau konteks. Produk dinilai berdasarkan kos dan margin tanpa mengambil kira siapa yang menghasilkan atau apa nilai di sebalik produk tersebut. OBS pula berbeza. OBS membawa cerita, membawa makna dan membawa nilai tanggungjawab sosial atau CSR. Setiap produk yang dihasilkan mempunyai latar belakang dan tujuan yang jelas. Orang membeli bukan hanya kerana harga murah, tetapi kerana mereka faham apa yang mereka sokong dan siapa yang mereka bantu melalui pembelian tersebut. Pendekatan ini menjadikan jualan lebih beretika dan berimpak, bukan sekadar transaksi kosong. Dalam OBS, kerja tidak dibuat secara rawak. Setiap projek bermula dengan idea yang jelas. Idea ini kemudiannya disusun dalam bentuk projek paper supaya ia boleh dinilai, diperhalusi dan dilaksanakan dengan lebih teratur. Selepas itu, barulah aktiviti pemasaran dan hubungan dengan klien dijalankan. Struktur ini penting supaya setiap projek mempunyai hala tuju yang jelas, sasaran yang realistik dan perancangan yang tersusun. OBS tidak menggalakkan percubaan tanpa perancangan kerana ia boleh membawa risiko dan kekecewaan. Selepas sesuatu projek diluluskan, barulah proses penghasilan bermula. Langkah pertama ialah penyediaan desain berdasarkan idea dan projek paper yang telah dipersetujui. Desain ini kemudiannya dicetak dalam bentuk artwork. Setelah dicetak, artwork tersebut dipotong mengikut saiz yang ditetapkan. Setiap langkah ini boleh dilakukan oleh individu yang berbeza, mengikut kemampuan fizikal dan kemahiran masing-masing. OBS memastikan bahawa tiada siapa dipaksa melakukan kerja yang tidak sesuai dengan keupayaan mereka. Selepas proses potongan selesai, barulah kerja menekan batch dijalankan. Kemudian diikuti dengan pembungkusan produk, proses jualan, penerimaan bayaran dan akhirnya sesi postmortem untuk menilai keseluruhan projek. OBS bukan sekadar mengajar peserta cara menghasilkan produk, tetapi juga mengajar cara menilai apa yang telah dibuat, mengenal pasti kelemahan dan memperbaiki proses untuk projek seterusnya. Setiap projek ialah peluang pembelajaran sebenar. Antara produk awal yang dihasilkan dalam OBS ialah button badge, bookmark dan postcard. Produk ini dipilih kerana ia mudah dihasilkan, mempunyai permintaan pasaran dan sesuai sebagai latihan awal. Untuk kursus OBS SE1, fokus diberikan kepada button badge kerana ia paling mudah untuk bermula. Melalui button badge, peserta boleh memahami keseluruhan aliran projek OBS daripada idea sehingga jualan sebelum bergerak kepada produk yang lebih kompleks. Pelanggan OBS bukan orang rawak dan bukan pembeli yang tidak jelas. Pelanggan OBS terdiri daripada syarikat korporat, penganjur acara dan seminar, NGO, serta komuniti dan organisasi yang memang mempunyai keperluan berterusan terhadap cenderamata. Ini bermakna pasaran untuk produk OBS memang wujud, jelas dan realistik. Apabila kita bercakap tentang pasaran seperti ini, ia bukan pasaran sekali beli dan terus hilang. Banyak organisasi memerlukan cenderamata secara berulang, sama ada untuk program dalaman, acara tahunan, kempen kesedaran atau aktiviti komuniti. Oleh itu, OBS membina projek berdasarkan pasaran sebenar, bukan harapan kosong. Dalam OBS, anda tidak perlu menjadi serba boleh. Anda tidak perlu tahu melakukan semua perkara dari awal hingga akhir. Sebaliknya, OBS menggalakkan setiap peserta bertanya kepada diri sendiri satu soalan penting, iaitu bahagian mana yang saya boleh lakukan dengan baik dan konsisten. Ada peserta yang lebih sesuai fokus kepada penghasilan, seperti kerja cetakan, pemotongan, atau pembungkusan. Ada yang lebih sesuai fokus kepada pemasaran dan komunikasi dengan klien. Ada juga yang lebih sesuai fokus kepada koordinasi dan pengurusan projek. Setiap peranan ini wujud kerana OBS percaya bahawa kekuatan setiap individu adalah berbeza, dan perbezaan inilah yang membentuk satu pasukan yang lengkap. Yang penting untuk difahami ialah semua peranan ini dibayar dan dihargai. Tiada peranan yang dianggap kecil atau tidak penting, kerana setiap peranan menyumbang kepada kejayaan keseluruhan projek. Projek OBS direka khusus supaya sesuai untuk OKU. Salah satu sebab utama ialah masa kerja yang fleksibel. Peserta tidak terikat dengan waktu kerja yang ketat atau jadual yang membebankan. Kerja boleh disesuaikan dengan keadaan fizikal dan keupayaan kognitif masing-masing. Selain itu, kerja dalam OBS dibuat secara berperingkat. Ini bermakna peserta tidak dibebankan dengan keseluruhan proses dalam satu masa. Setiap peringkat boleh dilakukan secara berasingan, mengikut kemampuan dan tahap tenaga peserta.
Di samping itu, wujud komuniti sokongan yang membantu peserta dari segi emosi, teknikal, dan pemahaman sistem. Peserta tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu. Sebaliknya, mereka dibimbing secara berperingkat supaya dapat menyumbang dengan selamat dan yakin. OBS sangat jelas dan telus tentang wang. Dalam setiap projek, pembahagian keuntungan hanya dibuat selepas semua kos ditolak. Ini penting supaya peserta memahami bahawa apa yang dibahagikan ialah keuntungan sebenar, bukan anggaran atau angka kasar. Daripada keuntungan bersih tersebut, 70% diperuntukkan kepada peserta OKU, manakala 30% diperuntukkan kepada OBS. Pembahagian ini bukan janji kosong atau angka promosi, tetapi struktur kewangan yang telah ditetapkan dan boleh diterangkan dengan jelas. Struktur ini memastikan peserta menerima bahagian yang adil dan pada masa yang sama memastikan sistem OBS boleh terus beroperasi dan membuka lebih banyak peluang pada masa hadapan. Dalam projek Button Batch sebagai contoh, setiap peranan mempunyai peratusan tersendiri. Peranan ini termasuk idea dan R&D, pengurusan projek, pemasaran, desain, cetakan, pemotongan, proses menekan dan pembungkusan, jualan, serta latihan dan bimbingan. Setiap peratusan ini ditetapkan berdasarkan tahap tanggungjawab dan sumbangan kerja sebenar. Ini bermakna setiap sumbangan diiktiraf secara jelas dan tidak bercampur-campur. Peserta boleh melihat dengan telus bagaimana nilai kerja mereka diterjemahkan kepada pendapatan. Dalam OBS, pembahagian keuntungan hanya berlaku selepas semua kos ditolak sepenuhnya. Keuntungan bersih ini kemudian dibahagikan kepada dua dana utama. Dana pertama ialah OBS Empowerment and Sustainability Fund, iaitu sebanyak 30%. Bahagian ini bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi digunakan untuk memastikan kelestarian dan pertumbuhan OBS. Daripada 30% ini, sebahagiannya digunakan sebagai simpanan untuk menaik taraf mesin, peralatan, sistem dan kesinambungan projek, manakala sebahagian lagi digunakan sebagai dana goodwill dan pembangunan jaringan dengan NGO serta rakan strategik. Dana kedua ialah OKU Value Creation Fund, iaitu sebanyak 70%. Inilah bahagian utama yang diagihkan kepada peserta OKU berdasarkan sumbangan kerja sebenar dalam setiap projek. Tugasan paling awal dalam mana-mana projek OBS ialah idea dan R&D melalui projek paper. Ramai orang beranggapan bahawa idea mesti besar dan kompleks, tetapi dalam OBS, idea tidak perlu begitu. Idea hanya perlu jelas, realistik dan boleh dilaksanakan. Peranan ini diberikan 2% daripada keuntungan dengan had maksimum tertentu kerana idea berfungsi sebagai pencetus projek, bukan keseluruhan projek. Tanpa idea yang jelas, projek tidak boleh bermula dengan betul. Dalam tugasan ini, peserta mencadangkan tema Button Batch yang sesuai dengan konteks klien, menentukan saiz, ayat ringkas yang sesuai, serta nada sama ada berbentuk korporat atau santai. Peserta juga perlu membuat anggaran kos berbanding harga jualan supaya projek tidak rugi dan margin jelas dari awal. Program Manager merupakan tulang belakang dalam setiap projek OBS. Peranan ini bukan kerana individu tersebut melakukan semua kerja, tetapi kerana dia memastikan semua orang boleh bekerja dengan lancar dan tersusun. Tanggungjawab Program Manager termasuk menyusun timeline projek yang merangkumi proses desain, cetakan, pembungkusan dan penghantaran. Selain itu, Program Manager perlu mengagihkan tugasan mengikut kemampuan sebenar peserta OKU, bukan mengikut jawatan semata-mata. Program Manager juga bertanggungjawab memantau kuantiti dan deadline, merekod kehadiran serta sumbangan kerja, dan bertindak sebagai penghubung antara peserta, affiliate dan trainer. Semua ini penting supaya projek berjalan tepat masa, berkualiti dan tanpa kekeliruan. Marketing ialah peranan yang menghidupkan projek. Dalam OBS, marketing bukan tentang menjual secara memaksa, tetapi tentang komunikasi yang beretika dan profesional. Tanpa marketing, idea yang baik dan produk yang cantik tidak akan bergerak. Tanggungjawab marketing termasuk menyediakan ayat jualan yang jelas untuk digunakan dalam WhatsApp, email atau mesej peribadi. Marketing juga perlu menghubungi PIC klien atau syarikat melalui saluran yang sesuai, sama ada WhatsApp, email atau panggilan telefon. Selain itu, marketing perlu membuat follow-up quotation secara sopan dan profesional, serta menyimpan bukti komunikasi seperti tangkapan layar atau rekod email. Semua ini penting untuk memastikan proses telus dan pembahagian keuntungan dibuat dengan adil berdasarkan usaha sebenar.
peranan desain menentukan rupa akhir produk OBS. Dalam OBS, desain bukan sekadar cantik, tetapi mesti tepat, jelas dan boleh terus dicetak tanpa masalah. Designer bekerja berdasarkan projek paper yang telah dipersetujui, bukan mengikut rasa sendiri. Designer perlu menyediakan versi untuk semakan dan kelulusan, sama ada oleh klien atau pasukan dalaman. Selepas kelulusan, designer menyediakan artwork akhir yang benar-benar siap untuk cetakan dengan memastikan saiz, resolusi dan susun atur adalah betul. Kesilapan kecil dalam desain boleh menyebabkan ulang cetak, pembaziran masa dan kos tambahan. Oleh itu, peranan ini menekankan ketelitian dan tanggungjawab terhadap kualiti hasil akhir. Dalam setiap projek OBS, fasa cetakan merupakan titik peralihan yang sangat penting kerana di sinilah perancangan dan idea yang telah dibincangkan sebelum ini diuji melalui hasil fizikal sebenar. Pada peringkat ini, segala keputusan berkaitan idea, desain dan kelulusan akan diterjemahkan kepada bentuk cetakan yang boleh dilihat dan disentuh. Oleh sebab itu, peranan print diberikan 2% daripada keuntungan projek. Peratusan ini mencerminkan tanggungjawab terhadap kualiti, ketepatan dan konsistensi hasil cetakan. Tanggungjawab utama bagi peranan ini bermula dengan mencetak mengikut kuantiti yang telah diluluskan. Kuantiti tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, kerana lebihan atau kekurangan cetakan akan memberi kesan terus kepada kos projek dan jadual penghantaran. Selain kuantiti, penjagaan warna dan kualiti cetakan sangat dititikberatkan. Warna cetakan perlu selaras dengan desain yang telah diluluskan dan hasil cetakan mestilah jelas, tidak kabur dan tidak pudar. Kualiti cetakan yang baik bukan sahaja memenuhi jangkaan klien, tetapi juga menjaga reputasi OBS sebagai organisasi yang profesional. Hasil cetakan juga perlu disusun dengan kemas dan teratur. Susunan yang kemas memudahkan proses pemotongan, pemeriksaan kualiti dan pengiraan kuantiti. Kerja yang kemas di peringkat ini akan mengurangkan kesilapan di peringkat seterusnya. Output yang diharapkan daripada peranan print ialah cetakan yang kemas, mencukupi dan bebas daripada kerosakan besar, supaya proses pengeluaran boleh diteruskan tanpa pembaziran masa dan kos. Dalam aliran pengeluaran button batch, proses potong merupakan fasa yang menentukan ketepatan bentuk dan kemasan akhir produk. Walaupun kelihatan ringkas, kerja memotong memerlukan fokus yang tinggi, konsistensi dan disiplin yang berterusan. Atas sebab itu, peranan kad diberikan 5% daripada keuntungan projek. Kesilapan kecil pada peringkat ini boleh menjejaskan keseluruhan hasil kerja. Tanggungjawab utama peranan ini bermula dengan memotong artwork atau batch mengikut saiz yang telah ditetapkan. Saiz mesti tepat dan seragam supaya proses press dapat berjalan dengan lancar, batch tidak sengit dan hasil akhir kelihatan profesional. Selain ketepatan saiz, aspek keselamatan dan kekemasan potongan juga perlu dijaga. Setiap potongan mesti bersih, tidak koyak dan tidak membahayakan pengguna alat. OBS menekankan bahawa hasil kerja yang kemas perlu seiring dengan keselamatan peserta. Batch yang telah dipotong juga perlu disusun mengikut batch dan kuantiti. Susunan yang teratur memudahkan pengiraan, pemeriksaan dan penyerahan kepada pasukan seterusnya. Output yang diharapkan ialah batch yang dipotong dengan rapi, dengan minimum kerosakan. Lebih sedikit kerosakan bermakna kurang pembaziran, kos lebih terkawal dan masa dapat dijimatkan. Proses press dan packing merupakan peringkat terakhir sebelum produk sampai ke tangan pelanggan. Pada tahap ini, keseluruhan usaha pasukan akan diterjemahkan kepada produk fizikal yang akan dinilai secara langsung oleh pelanggan. Oleh itu, peranan ini diberikan 5% daripada keuntungan projek kerana ia menentukan kualiti akhir dan persepsi profesional terhadap OBS. Tanggungjawab pertama ialah menekan batch dengan sempurna, melibatkan bahagian depan dan belakang batch. Setiap batch perlu ditekan dengan kemas, kukuh dan tidak longgar supaya ia tahan digunakan dan tidak rosak selepas diserahkan. Selepas itu, setiap batch perlu diperiksa satu persatu. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan tiada kerosakan, pin berfungsi dengan baik dan rupa batch selari dengan standard kualiti OBS. Pemeriksaan ini penting kerana kesilapan kecil di peringkat akhir boleh menjejaskan keseluruhan projek. Seterusnya, batch dibungkus mengikut pakej yang telah ditetapkan, sama ada 10 unit, 50 unit atau 100 unit dalam satu bungkusan. Pembungkusan yang betul memudahkan pengiraan, penghantaran dan serahan kepada klien. Jika perlu, label dilekatkan untuk memudahkan pengurusan dan pengecaman. Output yang diharapkan ialah produk yang siap dijual, kemas dan kelihatan profesional.
Dalam keseluruhan ekosistem OBS, selling merupakan fasa yang menentukan sama ada semua usaha sebelum ini benar-benar menghasilkan nilai. Oleh sebab itu, peranan selling diberikan 25% daripada keuntungan projek, iaitu peratusan tertinggi, kerana ia merupakan hasil akhir yang menukar usaha kepada pendapatan sebenar. Selling dalam OBS bukan sekadar menjual produk. Ia melibatkan penutupan transaksi secara profesional, penjagaan hubungan dengan klien, dan pembukaan peluang kerjasama jangka panjang. Tanggungjawab pertama ialah melakukan final closing dengan klien atau pihak korporat, di mana harga, kuantiti, spesifikasi dan tempoh penghantaran telah dipersetujui dengan jelas. Selepas itu, peranan selling melibatkan pengurusan invoice dan bukti bayaran. Proses ini memastikan rekod kewangan teratur, pembayaran boleh dijejaki dan pembahagian keuntungan boleh dibuat secara telus. Selling juga bertanggungjawab menyelaras penghantaran atau serahan produk supaya ia sampai tepat pada masa, dalam keadaan baik dan menepati jangkaan klien. Selain itu, maklum balas pelanggan perlu dikumpulkan untuk menilai kualiti perkhidmatan, memperbaiki proses dan mengenal pasti peluang penambahbaikan. Output yang diharapkan daripada peranan ini ialah jualan yang berjaya dan peluang repeat order kerana kepuasan pelanggan membawa kepada kesinambungan projek. Peranan affiliate merupakan langkah pertama ke arah kepimpinan dalam ekosistem OBS. Pada tahap ini, peserta bukan sahaja menyumbang melalui kerja operasi, tetapi mula membantu memperluaskan peluang kepada orang lain. Affiliate diberikan 5% daripada hasil kutipan dengan had maksimum RM5,000. Ganjaran ini diberikan sebagai penghargaan kepada usaha membina rangkaian dan pasukan. Tanggungjawab pertama seorang affiliate ialah mempunyai rekod tugasan yang baik sepanjang penglibatan dalam OBS, menunjukkan komitmen, kebolehpercayaan dan kefahaman terhadap aliran kerja. Affiliate juga perlu melaksanakan tugasan operasi sekurang-kurangnya 3 kali supaya mereka benar memahami realiti kerja lapangan. Selepas itu, affiliate mula berkongsi peluang OBS kepada rakan-rakan yang sesuai dan berminat, bukan secara memaksa tetapi melalui perkongsian yang jujur. Selain mencari ahli baru, affiliate juga bertanggungjawab membimbing dan membentuk pasukan secara praktikal dan berperingkat berdasarkan pengalaman sebenar. Output yang diharapkan ialah tugasan yang siap, jualan yang disokong dan pasukan yang mula terbina dengan disiplin. Peranan senior affiliate atau co-trainer menandakan peralihan daripada sekadar menyumbang kerja kepada membantu menyusun dan membimbing orang lain. Individu pada tahap ini bukan sahaja memahami sistem OBS tetapi mampu memastikan sistem tersebut berjalan dengan teratur di lapangan. Peranan ini diberikan 5% daripada hasil yang dijana dengan had maksimum RM10,000 selari dengan tanggungjawab yang lebih besar. Co-trainer membantu trainer semasa sesi taklimat, menjelaskan proses, menjawab soalan peserta dan memastikan kefahaman peserta benar-benar jelas. Selain itu, co-trainer memantau tugasan affiliate di bawah seliaan mereka, membimbing kerja lapangan seperti cut, press dan packing serta memastikan SOP dipatuhi. Untuk melayakkan diri, co-trainer perlu mempunyai sekurang-kurangnya 3 orang affiliate yang aktif. Output yang diharapkan ialah pelaksanaan kerja yang tersusun dan teamwork yang kukuh. Peranan trainer dan ekosistem leader merupakan tahap kepimpinan tertinggi dalam struktur OBS. Pada tahap ini, fokus utama bukan lagi kepada satu projek, tetapi kepada hala tuju, kualiti dan kelestarian keseluruhan ekosistem. Trainer diberikan 5% daripada hasil yang dijana dengan had maksimum RM15,000. Tanggungjawab utama termasuk memberi taklimat objektif projek, memastikan peserta memahami nilai dan misi OBS, serta memantau kualiti keseluruhan hasil kerja melalui QC asas. Trainer juga membimbing sekurang-kurangnya 3 orang senior affiliate atau co-trainer, memastikan pemindahan ilmu dan pembinaan kepimpinan berlapis. Selain itu, trainer menyediakan laporan ringkas kepada OBS untuk menilai pencapaian, isu dan cadangan penambahbaikan. Output yang diharapkan ialah arah projek yang jelas, kualiti terjaga dan pasukan bekerja secara harmoni. Untuk memudahkan pemahaman bagaimana sistem OBS berfungsi dalam dunia sebenar, kita melihat satu contoh senario melalui kisah Ali. Kisah ini bukan kisah luar biasa, tetapi mewakili ramai OKU di luar sana. Ali ialah seorang OKU yang menggunakan kerusi roda. Pergerakan fizikalnya terhad dan tidak semua jenis kerja sesuai untuknya. Selain itu, kekuatan tangan Ali juga terhad, menjadikan kerja yang memerlukan tekanan fizikal berulang tidak sesuai. Namun, Ali mempunyai kemahiran komputer yang baik dan memiliki kelayakan akademik dalam bidang IT. Ini menunjukkan bahawa kekangan fizikal tidak bermaksud kekangan intelektual. Ali juga seorang yang mudah bergaul dan selesa berkomunikasi.
Ciri ini menjadikan Ali sesuai untuk peranan yang melibatkan perancangan, komputer dan komunikasi. Dalam OBS, latar belakang seperti ini dilihat sebagai aset, bukan kekurangan. Selepas menyertai latihan OBS SE1, Ali mula melihat peluang di sekelilingnya. Ali mendapat idea yang praktikal, iaitu menghasilkan button badge untuk dijual semasa Majlis Convocation University tempat dia belajar dahulu. Ali memahami lokasi, suasana dan sasaran pembeli di majlis tersebut. Tambahan pula, majlis itu akan berlangsung beberapa bulan lagi, memberi Ali masa yang mencukupi untuk merancang. Ali tidak terus menghasilkan produk, sebaliknya membuat kajian ringkas dan menulis projek paper yang mengandungi idea produk, sasaran pelanggan, anggaran kuantiti dan cadangan harga. Projek paper ini dihantar kepada OBS Social Enterprise untuk semakan. Selepas dinilai dan diluluskan, barulah projek tersebut diteruskan. Ini menunjukkan bahawa dalam OBS, setiap projek perlu melalui proses semakan bagi mengurangkan risiko dan meningkatkan peluang kejayaan. Selepas idea diluluskan, Ali tidak bergerak seorang diri. Ali mengajak rakan-rakan yang juga telah tamat latihan OBS SE1 untuk melaksanakan projek tersebut bersama-sama. Dalam projek ini, Ali mengambil peranan sebagai program manager. Tugas Ali ialah menyusun pasukan, membahagikan kerja mengikut kemampuan setiap ahli dan memastikan projek berjalan mengikut perancangan. Ini merupakan contoh jelas bagaimana OBS berfungsi sebagai satu ekosistem di mana idea yang baik perlu dirancang, disemak dan dilaksanakan bersama pasukan, bukan secara solo dan bukan secara rawak. Sekarang kita masuk ke bahagian yang paling penting dan paling ramai orang ingin faham, iaitu bagaimana keuntungan projek ini dikira dan dibahagikan secara telus. Bahagian ini akan diterangkan dengan perlahan-lahan dan langkah demi langkah supaya semua orang benar-benar jelas. Langkah pertama ialah melihat jumlah jualan kasar. Berdasarkan projek jualan button badge semasa Majlis Convocation, jumlah kutipan jualan kasar yang diperoleh oleh pasukan ialah sebanyak RM13,000. Ini ialah jumlah jualan sebelum ditolak sebarang kos. Langkah kedua ialah mengenal pasti jumlah kos projek. Kos ini merangkumi semua perbelanjaan berkaitan seperti mesin dan peralatan, bahan mentah, cetakan, pembungkusan, kos perjalanan dan kos operasi lain yang terlibat sepanjang projek dijalankan. Jumlah kos keseluruhan projek ialah sebanyak RM3,000. Langkah ketiga ialah mengira keuntungan bersih projek. Apabila jumlah kos ditolak daripada jumlah jualan kasar, iaitu RM13,000, ditolak RM3,000, keuntungan bersih projek ini ialah sebanyak RM10,000. Inilah jumlah sebenar yang akan dibahagikan mengikut sistem OBS, bukan anggaran dan bukan janji. Daripada keuntungan bersih sebanyak RM10,000 tadi, langkah seterusnya ialah pembahagian mengikut struktur OBS. Sebanyak 30% diperuntukkan kepada OBS Empowerment and Sustainability Fund, iaitu bersamaan RM3,000. Dana ini digunakan untuk kelestarian sistem, latihan dan pembangunan ekosistem OBS. Baki 70%, iaitu sebanyak RM7,000, diperuntukkan kepada OKU Value Creation Fund dan diagihkan kepada peserta berdasarkan sumbangan kerja sebenar. Dalam projek ini, perlu ditegaskan bahawa tidak semua peranan dilakukan oleh Ali. Kerja pemotongan serta proses menekan dan pembungkusan telah dilaksanakan oleh Bella, maka bahagian tersebut menjadi pendapatan Bella sepenuhnya. Ali pula memegang beberapa peranan yang sesuai dengan keupayaannya, iaitu idea dan R&D, program manager, marketing, design, print serta selling. Berdasarkan keuntungan bersih RM10,000, bahagian idea dan R&D memberikan Ali RM200, program manager RM700, marketing RM700 dan design RM200 dan print RM200. Bagi peranan selling, jumlah keseluruhan ialah RM2,500. Oleh kerana aktiviti jualan di kios melibatkan 3 orang, iaitu Ali, Bella dan Chong, jumlah ini dibahagikan sama rata. Maka, setiap orang menerima RM833 dan 33 sen. Apabila semua bahagian ini dijumlahkan, pendapatan keseluruhan Ali bagi projek pertama ialah sebanyak RM2,833 dan 33 sen. Jumlah ini bukan anggaran, tetapi hasil pengiraan sebenar berdasarkan kerja yang telah dilakukan. Sekarang kita lihat apa yang berlaku selepas projek pertama berjaya. Seminggu selepas Majlis Convocation, pihak universiti menghubungi OBS Social Enterprise semula untuk membuat tempahan ulangan. Kali ini, universiti ingin menempah sebanyak 5,000 unit button badge dengan harga RM1 seunit. Langkah pertama ialah mengira jumlah jualan kasar bagi order kedua ini.
5,000 unit didarab dengan RM1 menjadikan jumlah jualan kasar sebanyak RM5,000. Langkah seterusnya ialah melihat kos pengeluaran. Kos untuk bahan mentah, penggunaan mesin, cetakan dan operasi keseluruhan bagi order ini ialah sebanyak RM2,000. Apabila kos ini ditolak daripada jualan kasar, keuntungan bersih bagi order kedua ialah sebanyak RM3,000. Daripada jumlah ini, 30% atau RM900 diperuntukkan kepada OBS, manakala baki 70% iaitu RM2,100 diagihkan kepada peserta OKU mengikut peranan kerja sebenar. Bagi order kedua ini, skop kerja adalah lebih ringkas berbanding projek pertama. Ali terlibat dalam peranan idea dan R&D, program manager, marketing, design dan selling. Kerja cetakan, pemotongan serta press dan packing dilaksanakan oleh ahli pasukan lain. Berdasarkan keuntungan bersih sebanyak RM3,000, bahagian idea dan R&D memberikan Ali RM60, program manager RM210, marketing RM210, design RM60 dan print RM60. Bagi peranan selling, jumlah keseluruhan ialah RM750. Seperti projek pertama, selling dilakukan oleh 3 orang, maka jumlah ini dibahagikan sama rata. Setiap orang menerima RM250. Ini membuktikan bahawa, walaupun mereka tidak lagi perlu jual di kiosk, mereka masih layak menerima bahagian tersebut. Mungkin disebabkan layanan mereka baik semasa menjual di kiosk, menyebabkan klien ingin membuat repeat order. Apabila semua bahagian ini dijumlahkan, pendapatan Ali bagi order kedua ialah sebanyak RM850. Jika digabungkan dengan pendapatan daripada projek pertama, jumlah keseluruhan pendapatan Ali setakat ini ialah RM3,683 dan 33 sen. Bahagian ini penting kerana ia menunjukkan bahawa kekuatan OBS bukan terletak pada satu jualan sahaja. Kekuatan sebenar OBS ialah kesinambungan projek dan peluang repeat order. Apabila kualiti kerja dijaga dan sistem berjalan dengan teratur, satu projek boleh membawa kepada pendapatan berulang. Dalam tempoh 3 bulan bersama OBS Social Enterprise, Ali telah menyertai sekurang-kurangnya 3 projek. Sepanjang tempoh ini, Ali menunjukkan komitmen yang konsisten, kefahaman terhadap aliran kerja OBS dan keupayaan untuk bekerjasama dalam pasukan. Berdasarkan kriteria ini, Ali layak untuk berperanan sebagai affiliate. Sebagai affiliate, Ali bukan sahaja terus bekerja dalam projek, tetapi mula membimbing rakan-rakan lain dan memperkenalkan sistem OBS kepada mereka yang berminat. Sebagai affiliate yang aktif membimbing orang lain, Ali layak menerima yuran pembimbing affiliate atau YPA sebanyak 5% daripada hasil yang dijana oleh ahli di bawah bimbingannya. Yuran ini bukan diambil daripada pendapatan peribadi rakan-rakannya, tetapi merupakan bahagian yang telah diperuntukkan dalam struktur OBS. Dalam tempoh ini, jumlah YPA yang terkumpul oleh Ali ialah sebanyak RM5,000. Ini menunjukkan bahawa bimbingan Ali memberi kesan sebenar dan rakan-rakan yang dibimbingnya aktif menjana pendapatan. Selepas kira 6 bulan bersama OBS Social Enterprise, Ali bukan sahaja terus aktif dalam projek-projek yang dijalankan, tetapi juga telah membuktikan satu perkara yang sangat penting, iaitu konsistensi dalam bekerja, disiplin dalam mengikut sistem, dan kebolehan untuk membimbing orang lain secara berperingkat. Dalam tempoh 6 bulan tersebut, 3 orang rakan Ali yang pernah bekerjasama dengannya dalam projek sebelum ini juga, telah memenuhi syarat dan disahkan sebagai affiliate dalam ekosistem OBS. Pencapaian ini menunjukkan bahawa Ali bukan bergerak seorang diri, tetapi sudah mula membina sebuah pasukan kecil yang stabil, berfungsi dan berdisiplin. Melihat kepada potensi kepimpinan ini, Ali seterusnya mengambil keputusan untuk menyertai latihan OBS SE2, iaitu latihan lanjutan yang dikhususkan untuk peranan co-trainer. Latihan ini bukan sekadar teori, tetapi bertujuan menyediakan peserta untuk membimbing orang lain secara praktikal di lapangan. Setelah memenuhi semua syarat yang ditetapkan, Ali kini berperanan sebagai co-trainer, iaitu pembimbing lapangan yang membantu trainer utama dalam memastikan sistem OBS berjalan dengan teratur. Sebagai co-trainer, tanggungjawab Ali merangkumi membimbing affiliate baharu supaya memahami aliran kerja OBS dengan betul, memantau kerja lapangan seperti proses potong, tekan dan pembungkusan, memastikan semua standard operating procedure atau SOP dipatuhi, serta membantu kelancaran operasi pasukan secara keseluruhan. Untuk peranan ini, Ali menerima 5% sebagai yuran co-trainer atau ringkasnya YCT daripada pendapatan yang dijana oleh ahli kumpulannya sendiri. Yuran ini bukan diambil daripada pendapatan peribadi ahli pasukan, tetapi merupakan bahagian yang telah diperuntukkan dalam struktur OBS sebagai ganjaran kepada peranan membimbing dan menyusun pasukan.
Bayaran jumlah YCT terkumpul ialah sebanyak RM10,000. Pendapatan ini merupakan pendapatan tambahan, di luar pendapatan yang ahli peroleh daripada projek, jualan dan peranan teknikal lain yang pernah dilakukannya sebelum ini. Ini membawa satu mesej yang sangat penting untuk difahami. Dalam OBS, kenaikan tahap bukan berdasarkan tempoh masa semata-mata, tetapi berdasarkan sumbangan sebenar, keupayaan memimpin dan kebolehan membimbing orang lain untuk berjaya. Inilah perbezaan utama OBS berbanding projek biasa. Semakin seseorang membantu orang lain berkembang dan berjaya, semakin besar peranan dan ganjaran yang diterima dalam ekosistem ini. Sekarang kita sampai ke penghujung kisah Ali. Pada tahap ini, apa yang penting untuk kita fahami bukan semata-mata jumlah wang yang diperoleh oleh Ali, tetapi proses dan perjalanan yang telah dilaluinya sepanjang bersama OBS Social Enterprise. Ali tidak bermula sebagai trainer. Ali juga tidak bermula dengan pasukan yang besar. Sebaliknya, Ali bermula sebagai seorang peserta OKU biasa yang terlebih dahulu belajar sistem OBS, mengikut proses yang telah ditetapkan dan melakukan kerja mengikut kemampuan sebenar dirinya. Tiada jalan pintas dan tiada keistimewaan khusus selain kesediaan untuk belajar dan mencuba. Dalam tempoh masa tersebut, Ali menyertai projek demi projek. Melalui setiap projek, Ali belajar bekerjasama dengan orang lain, memahami peranan dalam pasukan dan menambah tanggungjawab sedikit demi sedikit. Daripada seorang peserta, Ali berkembang menjadi affiliate. Daripada affiliate, Ali kemudian mengambil peranan sebagai co-trainer. Dan akhirnya, melalui konsistensi dan sumbangan yang berterusan, Ali layak menjadi trainer dalam ekosistem OBS, iaitu di bawah ahli tim Ali terdapat 3 orang co-trainer. Sebagai trainer, Ali layak menerima 5% jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh setiap projek di bawah ahli pasukannya, yang juga dikenali sebagai yuran trainer atau YT. Jumlah bayaran YT secara terkumpul ialah RM15,000. Di sini kita dapat faham bahawa pendapatan tinggi Ali tidak datang sekaligus. Ia berkembang secara berperingkat. Bermula dengan pendapatan daripada projek pertama, diikuti dengan peluang repeat order, kemudian pendapatan melalui bimbingan rakan, pembinaan pasukan dan seterusnya peranan kepimpinan. Setiap fasa membawa jumlah pendapatan yang berbeza, tetapi semuanya berpaksikan kepada satu perkara yang sama, iaitu kerja sebenar dan sumbangan yang nyata. Inilah prinsip OBS Social Enterprise. Kita tidak menjual impian kosong atau janji yang tidak berasas. Sebaliknya, kita membina sistem yang jelas, kemahiran yang boleh dipelajari, disiplin kerja yang konsisten, dan peluang jangka panjang yang boleh berkembang bersama peserta. Kisah Ali bukan kisah luar biasa. Ia bukan kisah terpencil yang hanya boleh dicapai oleh individu tertentu. Sebaliknya, ia adalah contoh laluan yang realistik dan boleh dicapai oleh sesiapa sahaja yang sanggup belajar, sanggup bekerjasama dengan orang lain, dan sanggup mengikut proses yang telah disusun. Soalan sebenar sekarang bukan lagi sama ada sistem ini boleh berjaya atau tidak. Soalan yang lebih penting ialah, di manakah peranan yang paling sesuai untuk anda dalam OBS? Selepas ini, kita akan masuk ke bab seterusnya, iaitu bagaimana anda sendiri boleh mula membina perjalanan seperti Ali, bermula daripada langkah pertama yang paling sesuai dengan kemampuan dan kekuatan anda sendiri. Sekarang kita lihat dengan jelas apa sebenarnya yang akan diterima oleh peserta apabila menyertai OBS Social Enterprise. Bahagian ini penting supaya semua orang benar faham bahawa program ini bukan sekadar satu kursus latihan, tetapi merupakan satu sistem sokongan yang lengkap dan menyeluruh. Pertama, peserta akan menerima latihan dan bimbingan. Latihan ini bukan berbentuk teori semata-mata, tetapi berdasarkan projek sebenar yang dijalankan dalam ekosistem OBS. Peserta akan terlibat secara hands-on dalam kerja sebenar, dan sepanjang proses ini, mereka dibimbing secara langsung oleh trainer dan co-trainer yang berpengalaman. Peserta tidak dibiarkan belajar sendiri atau dibiarkan mencuba tanpa panduan, sebaliknya disokong langkah demi langkah supaya benar-benar faham sistem dan aliran kerja. Kedua, dana disediakan untuk melaksanakan projek. Peserta tidak perlu mengeluarkan modal sendiri, tidak perlu meminjam wang dan tidak perlu mengambil risiko kewangan peribadi. Semua dana projek ini diurus secara berstruktur oleh OBS supaya setiap projek dapat berjalan dengan selamat, terkawal dan mengikut perancangan yang jelas. Ini membolehkan peserta memberi fokus kepada pembelajaran dan pelaksanaan kerja tanpa dibebani tekanan kewangan. Ketiga, peserta akan menerima sijil tamat kursus. Sijil ini bukan sekadar hiasan atau formaliti,
tetapi merupakan bukti bahawa peserta telah mengikuti latihan, memahami sistem OBS dan layak untuk terlibat dalam projek-projek yang dijalankan. Sijil ini juga boleh digunakan sebagai rekod kemahiran dan pengalaman, terutamanya bagi peserta yang ingin menunjukkan kebolehan dan penglibatan mereka dalam ekosistem OBS. Keempat, peserta diberikan akses terus kepada pasaran. Akses ini merangkumi peluang jualan, projek korporat, acara universiti, serta jaringan rakan strategik OBS yang telah dibina. Ini bermakna peserta tidak perlu bermula dari kosong untuk mencari pasaran sendiri. Sebaliknya, mereka boleh terus terlibat dalam peluang yang telah tersedia dalam sistem OBS. Biasanya, pakej latihan yang lengkap seperti ini bernilai sekitar RM2,980. Namun, untuk peserta OKU, program ini diberikan secara percuma. Keputusan ini dibuat kerana fokus OBS bukan pada keuntungan semata-mata, tetapi pada pemberdayaan, penyediaan peluang sebenar dan pembangunan jangka panjang komuniti OKU. Ringkasnya, peserta bukan sahaja belajar teori, tetapi diberikan peluang untuk terus menjana pendapatan dalam satu sistem yang teratur, selamat dan menyokong. Inilah nilai sebenar OBS Social Enterprise. Selepas peserta memahami dan melalui fasa awal dalam OBS Social Enterprise, projek tidak berhenti setakat penghasilan button badge, bookmark dan postcard sahaja. Ini penting untuk difahami kerana OBS tidak dibina sebagai projek sementara atau projek satu kategori produk. Sebaliknya, OBS dibina sebagai sebuah platform jangka panjang di mana jenis projek akan terus berkembang mengikut kemampuan, minat dan kekuatan peserta. Salah satu fasa seterusnya dalam perkembangan OBS ialah penghasilan e-book dan buku bercetak. Kandungan buku ini bukan diambil secara rawak atau ditulis tanpa asas, tetapi dihasilkan daripada pengalaman sebenar peserta, kisah-kisah inspirasi yang lahir daripada perjalanan hidup dan projek OBS, serta mesej motivasi yang relevan dengan konteks pendidikan dan pembangunan diri. Buku ini kemudiannya dipasarkan ke sekolah-sekolah di seluruh Malaysia, selari dengan pelaksanaan program ceramah motivasi. Ini menjadikan projek buku bukan sekadar penerbitan bahan bacaan, tetapi sebahagian daripada ekosistem pendidikan dan pemerkasaan yang lebih luas. Projek buku ini juga tidak berdiri sendiri. Ia digabungkan bersama produk cenderamata, iaitu button badge, bookmark dan postcard. Kesemua produk ini disusun dan dijual sebagai satu pakej cenderamata pendidikan dan motivasi yang memberi nilai tambahan kepada sekolah, penganjur program, penaja dan institusi yang terlibat. Dalam fasa ini, peserta boleh terlibat mengikut keupayaan masing-masing. Peserta yang mahir menulis boleh terlibat dalam penghasilan kandungan buku. Peserta yang mempunyai kemahiran desain boleh membantu dari segi visual dan susun atur. Peserta yang mahir berkomunikasi boleh menyokong aktiviti ceramah dan jualan. Manakala, peserta yang lebih selesa melakukan kerja tangan boleh terlibat dalam penghasilan dan penyediaan cenderamata. Ini bermakna, semakin lama seseorang bersama OBS, semakin luas pilihan peranan dan peluang pendapatan yang boleh diceburi. Peserta tidak tersekat pada satu peranan atau satu jenis kerja sahaja, tetapi boleh berkembang seiring dengan kemahiran dan keyakinan yang dibina. Slide ini menunjukkan dengan jelas bahawa OBS bukan projek jangka pendek. OBS ialah satu ekosistem yang sentiasa berkembang. Setiap fasa membuka ruang baharu untuk peserta naik tahap, memperluaskan peranan dan meningkatkan pendapatan tanpa perlu keluar daripada sistem yang sama yang telah mereka fahami dan kuasai. Kita telah sampai ke penghujung sesi ini. Sepanjang pembentangan tadi, anda telah melihat bagaimana OBS Social Enterprise berfungsi secara nyata, bukan sekadar teori atau konsep di atas kertas. Anda telah melihat satu sistem yang benar-benar berjalan dengan struktur, peranan dan proses yang jelas. Anda juga telah melihat perjalanan Ali. Ini bukan cerita dongeng dan bukan kisah yang direka-reka untuk memberi harapan kosong. Ia adalah contoh realistik bagaimana seorang OKU boleh membina pendapatan, membina peranan dan membina masa depan dalam satu ekosistem yang betul dan menyokong. Sekarang, persoalannya bukan lagi sama ada sistem ini boleh dilakukan atau tidak. Persoalan sebenar ialah, adakah anda bersedia untuk mengambil langkah pertama? Kerana tanpa langkah pertama, peluang yang ada tidak akan ke mana-mana. Langkah seterusnya sebenarnya sangat jelas dan ringkas. Pertama, daftar borang program latihan OBS SE1 untuk projek button badge.
Kod QR yang dipaparkan akan membawa anda terus ke borang pendaftaran dan pautan yang sama juga akan dikongsikan dalam WhatsApp Group untuk memudahkan anda mendaftar. Kedua, sertai sesi lanjutan yang akan membimbing anda secara praktikal, langkah demi langkah mengikut kemampuan dan kekuatan masing-masing. Sesi ini direka supaya anda tidak dibiarkan tercari-cari sendiri, tetapi dibimbing secara berperingkat sehingga anda benar-benar faham apa yang perlu dilakukan. Ketiga, mulakan perjalanan anda dalam OBS. Anda tidak perlu menjadi sempurna dari awal. Anda juga tidak perlu mempunyai modal yang besar. Apa yang paling penting ialah anda bermula. Kerana setiap perjalanan yang bermakna sentiasa bermula dengan satu langkah kecil yang diambil dengan berani. Ramai orang menunggu peluang besar datang kepada mereka. Namun hakikatnya, peluang tidak datang selalu dan apabila ia datang, ia jarang menunggu lama. Hari ini, peluang itu sudah berada di depan mata anda. OBS tidak menjanjikan jalan yang mudah. Tetapi OBS menyediakan satu jalan yang jelas, berstruktur dan menyokong supaya anda tidak perlu bergerak seorang diri. Jika anda benar-benar mahukan masa depan yang berbeza, langkah pertama mesti diambil hari ini. Kami di OBS Social Enterprise bersedia berjalan bersama anda dari langkah pertama sehingga anda membina peranan dan masa depan anda sendiri. Terima kasih kerana memberi masa dan perhatian dan kami berharap dapat menyambut anda sebagai sebahagian daripada keluarga OBS. Saya Ong Bu Siong yang sentiasa mendoakan agar anda sentiasa sihat, gembira dan berjaya dalam hidup. Jumpa lagi.